dia kata dia beli kat tempat lain, dia kata dia beli kat situ. Tengok receipt ni mana. Nah, ada certain barang tu dia memang dah beli, tak boleh tukar. Faham. Melainkan kalau dia ada dia pergi kedai tu balik, boleh bicara manager ke supervisor nak bagi tukar. Atas nak bagi tukar lah. kan, nak bagi tukar kan. So bila dia beli kat mana, kat Melaka kat mana lah, tiba-tiba dia kata datang nak tukar kat sini kan. Tak boleh lah kan. Faham. So jadi macam ada satu kes tu pula pasal apa lah. Dia beli baju koyak kot, tapi kita orang tukar ke macam mana lah, saya lupa lah. Tapi gaduh lah, intense ke dia siap. Okay, you wait, later I will call my lawyer. You wait later from my lawyer. LOD lah, dia hantar LOD lah. Pasal baju je pun. Padi ni autentik je. Lepas tu barang tu barang sale, baju selai RM9. Allah lah. Kita bukan nak beli lah, bukan nak beli kan, tapi mentality benda tak perlu nak gaduh. Jangan buat komplek benda ni. Betul.